Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan jadual perlawanan Liga Perdana Inggeris yang akan bermula pada jam 11 malam nanti. Everton akan menentang pasukan West Ham. Ipswich akan bertemu dengan pasukan Nottingham Forest. Manchester City akan bertemu dengan pasukan Brighton. Southampton akan menentang pasukan Wolves. Bournemouth akan menentang pasukan Brentford pada jam 1.30 pagi nanti. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Ancelotti sahkan Trent Alexander-Arnold tidak akan beraksi di final Carabao Cup. Ketua jurulatih pasukan Liverpool, Ancelotti, mendedahkan yang mereka akan kehilangan khidmat pemain pertahanan kanan mereka, iaitu Trent Alexander-Arnold, yang telah mengalami kecederaan ketika mereka tewas kepada pasukan Paris Saint-Germain di Anfield pada minggu lalu. Trent yang terpaksa dikeluarkan semasa separuh masa kedua dilaporkan telah mengalami kecederaan pada bahagian buku lelinya. Pemeriksaan terhadap Trent masih lagi diteruskan untuk memastikan berapa lamakah masa anggaran untuk dia kembali bermain semula selepas mengalami kecederaan tersebut. Selain Trent, Liverpool juga berkemungkinan besar akan kehilangan khidmat pemain pertahanan utama mereka, iaitu Ibrahima Konate, yang juga telah mengalami kecederaan ketika perlawanan yang sama. Slot bagaimanapun percaya yang kecederaan yang dialami oleh Konate itu tidak terlalu serius, tetapi masih memerlukan masa untuk dia segera cergas menjelang perlawanan akhir Carabao Cup. Liverpool kini sudah tersingkir daripada saingan Liga Juara-Juara Eropah dan juga Piala FA, yang mana mereka masih mempunyai peluang cerah untuk menjulang trofi Liga Perdana Inggeris serta trofi Piala Liga jika mereka berjaya meneruskan pasukan Newcastle United di final nanti. Marcus Rashford kembali ke dalam senarai skuad kebangsaan England. Pengurus pasukan England, Thomas Tuchel, telah mengumumkan senarai pemain skuad kebangsaan England, di mana beberapa nama sebelum ini diketepikan telah dipanggil semula. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah pemain pasukan Manchester United, iaitu Marcus Rashford. Senarai terbaru itu telah dikeluarkan untuk perlawanan pusingan kelayakan Piala Dunia menentang pasukan Latvia dan juga pasukan Albania. Marcus Rashford telah dipanggil semula selepas kali terakhir bersama dengan skuad England ketika aksi Euro 2024, di mana pada ketika itu mereka masih berada di bawah kendali Gareth Southgate sejak bermain secara pinjaman dengan pasukan Aston Villa. Aksi pemain tersebut dilihat sudah semakin mantap selepas membantu pasukannya itu untuk memenangi beberapa perlawanan sebelum ini. Selain Rashford, Tuchel telah memanggil semula bekas bintang pasukan Liverpool, iaitu Jordan Henderson, yang mana kali terakhir dia mewakili England pada bulan November 2023 yang lalu. Dan Ben daripada Newcastle juga telah dipanggil bagi menggantikan Harry Maguire yang masih belum pulih daripada kecederaan, serta Morgan Rogers akan mengambil tempat Jack Grealish yang sudah semakin kehilangan tempat dalam kesebelasan utama pasukan Manchester City. Kita ikuti pula jadual perlawanan yang akan berlangsung di beberapa liga utama di sekitar Eropah. La Liga Spanyol, Valladolid akan bertemu dengan pasukan Celta Vigo. Mallorca akan menentang pasukan Espanyol. Villarreal akan bertemu dengan pasukan Real Madrid. Girona akan menentang pasukan Valencia. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Monza akan menentang pasukan Parma. Udinese akan bertemu dengan pasukan Verona. AC Milan akan menentang pasukan Como. Torino akan bertemu dengan pasukan Empoli pada jam 3.45 pagi. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Augsburg akan menentang pasukan Wolfsburg. Mainz akan menentang pasukan Freiburg. Union Berlin akan bertemu dengan pasukan Bayern Munich. Werder Bremen akan menentang pasukan Mönchengladbach. RB Leipzig akan bertemu dengan pasukan Dortmund pada jam 1.30 pagi nanti. Brazil panggil Endrick. Jurulatih pasukan Brazil, Dorival Junior, mengesahkan senarai terbaru pasukannya dengan menyatakan sekali penyerang muda pasukan Real Madrid, iaitu Endrick, menjelang perlawanan pusingan kelayakan Piala Dunia Zon CONMEBOL, di mana mereka dijadwalkan akan bertemu dengan pasukan Colombia dan juga Argentina nanti. Keputusan untuk membawa masuk Endrick adalah selepas bintang hebat mereka, iaitu Neymar Jr., dilaporkan telah mengalami masalah kecederaan.
Neymar yang pada mulanya berada dalam senarai untuk perlawanan tersebut terpaksa dikeluarkan semula berikutan masalah otak yang dialaminya. Selain itu, Dorival Junior juga telah memanggil semula Alexandro yang kini sedang beraksi bersama dengan pasukan Flamengo serta Lucas Perry bagi menggantikan Ederson daripada pasukan Manchester City. Brazil kini berada di tangga kelima dalam Liga Zon CONMEBOL dengan mengumpul 18 mata. Daripada 12 perlawanan, hanya 6 pasukan teratas akan layak secara automatik ke Piala Dunia akan berlangsung secara bersama pada tahun 2026 nanti, iaitu di Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Vinicius Junior tidak alami sebarang kecederaan. Pemain sayap pasukan Real Madrid, Vinicius Junior, dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan dan dijangka akan diturunkan ketika aksi La Liga menentang pasukan Villarreal pada awal pagi esok. Pemain tersebut pada mulanya tidak menjalani latihan penuh bersama dengan pasukan selepas perlawanan Liga Juara-Juara di mana mereka berjaya menyingkirkan Atletico Madrid. Menerusi penonton sepakan penalti, perkara ini telah disahkan sendiri oleh pengurus pasukan iaitu Carlo Ancelotti yang ternyata cukup lega dengan perkabaran terbaru itu. Misi mereka kini adalah untuk memintas Barcelona yang kini sedang berada di kemuncak La Liga. Manchester United sedia lepaskan Højlund. Manchester United dikabarkan sedia untuk melepaskan Rasmus Højlund yang kini sedang berada di bawah pemantauan pasukan Napoli. United juga diberitakan mahu menyegerakan proses perpindahan bagi memberi ruang kepada mereka untuk membawa masuk penyerang pasukan Napoli iaitu Victor Osimhen. Jeremy Frimpong hampir pasti akan tinggalkan Leverkusen. Pemain pasukan Leverkusen, Jeremy Frimpong, mengesahkan yang dia hampir pasti akan meninggalkan pasukan pada musim panas nanti. Namanya pada ketika ini sedang dikaitkan dengan beberapa kelab ternama seperti Manchester United, Manchester City, Real Madrid dan juga pasukan Barcelona. Barcelona mahu melanjutkan kontrak Koundé. Barcelona dikabarkan sedang merancang untuk melanjutkan kontrak pemain pertahanan mereka iaitu Jules Koundé. Koundé yang sebelum ini dikatakan akan meninggalkan pasukan dilihat akan terus bersama dengan pasukan Barcelona, memandangkan pengurus pasukan iaitu Hansi Flick masih mahu menggunakan khidmatnya. West Ham United terima kunjungan ejen Jonathan David. West Ham memberikan gambaran terkini tentang peluang mereka untuk mendapatkan penyerang pasukan Lille iaitu Jonathan David, di mana ejen penyerang itu kini sedang berada di London untuk melakukan perbincangan dengan mereka. Mereka dikatakan sedang memujuk pemain daripada Kanada itu untuk menyertai mereka secara percuma sebaik sahaja kontraknya berakhir pada hujung musim ini. Tammy Abraham berminat untuk sertai pasukan Aston Villa. Penyerang pasukan Roma, Tammy Abraham, dikabarkan berminat untuk menyertai semula pasukan Aston Villa menjelang musim panas nanti. Dia kini sedang bermain secara pinjaman dengan satu lagi kelab Serie A, iaitu pasukan AC Milan. Manchester United memulakan tawaran terhadap Ederson. Manchester United diberitakan sudah memulakan tawaran terhadap pemain tengah pasukan Atalanta, iaitu Ederson, dengan nilai 60 juta euro. Atalanta bagaimanapun masih belum memberikan respon terhadap penawaran tersebut. Morgan Gibbs White kini jadi rebutan kelab EPL. Pemain tengah Nottingham Forest, Morgan Gibbs White, kini menjadi sensasi terbaru untuk beberapa pasukan ternama Liga Perdana Inggeris. Beberapa kelab besar seperti Liverpool, Arsenal, Manchester City dan juga Tottenham dilaporkan sedang memberikan perhatian kepada pemain tersebut. Nilainya pula dikatakan sekitar 50 juta pound sahaja, yang mana dikatakan sangatlah berpatutan. Van Dijk mahu sertai pasukan Bayern Munich. Kapten pasukan Liverpool, Virgil van Dijk, dikatakan sudah membuat keputusan mahu meninggalkan pasukan Liverpool selepas kontraknya tamat pada akhir musim nanti. Destinasi seterusnya buat pemain pertahanan tersebut adalah pasukan Bayern Munich. Marc Guehi mohon pelepasan daripada Crystal Palace. Pemain pertahanan pasukan Crystal Palace, Marc Guehi, dikabarkan akan mengemukakan permohonan keluar daripada pasukan bagi mencari cabaran baru bersama dengan pasukan yang lebih besar di luar sana. Beberapa kelab sudah pun menanti kedatangan pemain pertahanan antarabangsa Inggeris itu, antaranya adalah pasukan Chelsea dan juga Liverpool. Dia juga mahu merasa nikmat bermain di peringkat tertinggi di Eropah.
So itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.